Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta Diploma Penterjemahan Profesional ITBM Kohort 1 tahun 2026. Apa khabar semua? Ini merupakan pertemuan kita kali pertama untuk kursus penterjemahan, kursus Diploma Penterjemahan Profesional ITBM sesi Kohort 1 2026. Baik, saya akan bersama dengan anda dalam kursus berjudul TBS 1023 Bahasa dalam Penterjemahan, dan kuliah kita pada hari ini akan merangkumi semantik kuliah 1. Baiklah, pertama kita lihat kembali apakah objektif terjemahan. Objektif terjemahan saudara dan saudari sekalian ialah memindahkan maklumat teks sumber ke dalam teks sasaran. TT itu ialah target teks, menggunakan bahasa sasaran dengan mengekalkan makna dan gayanya. Hal ini bermaksud kesan yang sama mesti dirasai oleh pembaca teks sasaran dari segi makna, emosi dan gaya penyampaian sebagaimana pembaca teks sumber. Yang kedua, terjemahan berkait rapat dengan kajian makna iaitu semantik kerana penterjemahan melibatkan kesepadanan makna. So fokus utama kita ialah makna. So makna itu berkaitan dengan semantik. So dalam ilmu linguistik ni, semantik ni merupakan satu komponen yang besar lah. Satu komponen yang penting berkaitan dengan makna. Merupakan subjek yang penting untuk para pelajar bachelor linguistik terutamanya, bachelor linguistik, dan juga untuk bachelor terjemahan semantik ni, kajian makna ni merupakan satu kursus yang sangat penting. Dan intipati kepada terjemahan ialah makna. Apabila kita menterjemah, makna kita hendaklah tepat, hendaklah sesuai, hendaklah orang kata kena dengan maksud yang terutamanya oleh teks asal tersebut, bersesuaian dengan teks asal dan juga bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki oleh klien kita, oleh pengguna kita, oleh bahasa sasaran kita. Makna sesuatu perkataan atau set perkataan paling baik difahami sebagai sumbangan yang boleh diberikan oleh perkataan atau frasa kepada makna atau fungsi keseluruhan ayat atau ujaran linguistik yang melibatkan perkataan atau frasa itu. Makna perkataan tertentu dikawal bukan sahaja oleh objek atau idea luaran yang sepatutnya dirujuk oleh perkataan tertentu, tetapi juga oleh penggunaan perkataan atau frasa tertentu itu dengan cara tertentu dalam konteks tertentu dan kepada sesuatu kesan yang tertentu. Penterjemahan ialah usaha mencari makna yang setara sesuatu teks ke dalam bahasa kedua.
Baiklah, saya ulang ya. Makna sesuatu perkataan atau set perkataan paling baik difahami sebagai sumbangan yang boleh diberikan oleh perkataan atau frasa kepada makna atau fungsi keseluruhan ayat atau ujaran linguistik yang melibatkan perkataan atau frasa itu. Makna perkataan tertentu dikawal bukan sahaja oleh objek atau idea luaran yang sepatutnya dirujuk oleh perkataan tertentu, tetapi juga oleh penggunaan perkataan atau frasa tertentu itu dengan cara tertentu, dalam konteks tertentu dan kepada sesuatu kesan yang tertentu. So ini menunjukkan betapa sukarnya menentukan makna sesuatu perkataan. Contohlah saya nak beri satu perkataan iaitu um, itu perkataan kemampanan dan kelestarian. So bahasa Inggeris kita mempunyai perkataan bahasa Inggeris ni ialah sustainability. So dalam bahasa Inggeris sustainability, tapi dalam bahasa Melayu kita mempunyai dua padanan iaitu kelestarian dan juga kemampanan. So berlaku konflik di situ apabila kita hendak menentukan makna sustainability itu dengan tepat dalam bahasa Melayu. So adakah kita akan menggunakan kemampanan ataupun adakah kita akan menggunakan kelestarian. So hal ini merupakan sesuatu yang sukar sebab kedua-dua istilah ni kuat dalam bahasa Melayu. Sama ada kemampanan ataupun kelestarian, kedua-duanya merupakan dua perkataan yang kuat. Oleh itu, uh, untuk bahasa Melayu kita terpaksa melihat kriteria tertentu untuk penggunaan perkataan kemampanan ataupun kelestarian. Setakat ini kriteria yang kita gunakan seperti yang digunakan oleh Bank Negara Malaysia, kelestarian ni kita gunakan untuk bidang seperti pertanian ataupun alam sekitar. So apa-apa yang berkaitan dengan pertanian, alam sekitar, kelapa sawit, berkaitan dengan um, berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan pencemaran, banjir, banjir, alam sekitar, landscape dan sebagainya. So ini kita gunakan kelestarian. Tetapi kemampanan kita gunakan untuk perkara-perkara yang selain pertanian dan juga alam sekitar. Contohnya ekonomi, kita tak kata kelestarian ekonomi. So kita kata kemampanan ekonomi. Begitu juga tenaga kerja. Kita kata kemampanan dari segi tenaga kerja. Kita tak kata kelestarian tenaga kerja. So kita terpaksa menggunakan kriteria seperti itu untuk penggunaan perkataan lestari ataupun mampan. Kepelbagaian makna. Dalam sesuatu bahasa, ada ketikanya satu perkataan mempunyai banyak makna. Makna seringkali berubah-ubah berdasarkan konteks penggunaan dan situasi kerana makna bersifat subjektif, tidak tetap dan berubah mengikut konteks budaya, larangan, tabu, itu pantangan dan sebagainya. Dalam terjemahan, pemahaman terhadap makna sebenar adalah perlu bagi menghasilkan terjemahan yang baik. Persamaan ungkapan dan makna antara bahasa sumber dan bahasa sasaran dipadankan melalui dua cara, iaitu aspek makna dan kedua gaya bahasa yang lazim. Okey.
Terdapat 7 jenis makna. Makna denotasi, makna konotasi, makna sosial ataupun stilistik, makna efektif, makna reflektif, makna kolokasi dan ketujuh makna tematik. Makna denotasi juga dikenali sebagai makna rujukan, makna kognitif, makna rujukan atau makna konseptual. Merupakan makna sebenar, makna dasar sesuatu kata, benda atau perkara yang dibayangkan atau dianggap oleh penutur ataupun pendengar. Makna kamus ataupun makna pertama yang tersenarai di dalam kamus. Uh, Contohnya buku. So buku tu merujuk buku lah. So kalau pen, kalau kita kata pen, pen merujuk pen lah. Pen yang kita gunakan untuk menulis. So dia memang merujuk benda itu. So kalau kita kata laptop, komputer riba, maka merujuk makna komputer riba tersebut. So dia straightforward. Dia tak ada bengkang-bengkok. Dia merujuk benda tersebut. Pemilihan makna bergantung pada pemilihan makna bergantung pada konteks kehadirannya. He beats up his cat with a stick. Dia memukul kucingnya dengan sebatang kayu. So walaupun makna denotasi, tetapi terdapat juga cabaran untuk menterjemah makna denotasi ni sebab dia perlu bergantung pada konteks kehadirannya. Kalau kita lihat di sini bergantung pada konteks. He beats up his cat with a stick. Dia memukul kucingnya dengan sebatang kayu. Bagaimana kita tahu makna beats di sini ialah memukul? Kita tahu berdasarkan perkataan-perkataan yang mengiringi perkataan beats tersebut. So anda lihat, he beats up his cat with a stick. Dan stick tu stick tu kayu. Jadi kesemua perkataan yang mengiringi beats ini menunjukkan bahawa makna yang terdapat dalam makna beats yang terdapat dalam ayat ini ialah memukul dan bukan makna yang lain. Dia memukul kucingnya dengan sebatang kayu. Oleh itu, dalam linguistik dipanggil he beats up his cat with a stick ni, kataan-kataan itu dipanggil sebagai co-text. Co-text. Okey, cuba lihat pada skrin mesej kepada semua peserta. Ini dipanggil sebagai co-text ataupun perkataan iringan. Perkataan iringan. Ini perkataan yang mengiringi beats. Kata iringan yang mengiringi perkataan beats iaitu he, his cat with a stick. So semua ini membantu kita memahami bahawa makna beats di sini ialah memukul. Contoh yang kedua, Chelsea beat Manchester City last night. Chelsea menewaskan Manchester City malam tadi.
Okey, jadi kita bagaimana konteks di sini membantu kita memahami bahawa makna beat di sini ialah menewaskan. So kita tahu Chelsea ialah sebuah pasukan bola, Manchester City juga sebuah pasukan bola, ya. Jadi mustahil makna di sini memukul, ya. So makna beat di sini ialah menewaskan, ya. So sebab itu dikatakan satu perkataan mempunyai beberapa makna, ya. Jadi peranan kita lah penterjemah untuk menentukan makna yang tepat bagi perkataan itu dalam ayat yang tertentu, ya. So Chelsea menewaskan Manchester City malam tadi, ya. So perkataan yang makna yang tepat di sini ialah beat, iaitu maksudnya menewaskan. Cheryl used a hammer to beat the nail into the wall. Cheryl menggunakan tukul untuk mengetuk paku itu ke dinding. Ya. Kalau kita lihat di sini, Cheryl used a hammer to beat the nail into the wall. Maka kita lihat teks iringan, ya. Hammer, nail into the wall. Jadi perkataan-perkataan yang mengiringi beat ini membantu kita untuk menentukan bahawa makna beat di sini ialah mengetuk, dan bukannya memukul ataupun menewaskan. Sharon menggunakan tukul untuk mengetuk paku itu ke dinding. So pada hari ini anda telah dapat mempelajari satu perkara yang penting, iaitu konteks. Dia ada dua. Kita ada dua perkara yang penting. Pertama, konteks, dan kedua ialah konteks. Pertama konteks dan kedua konteks. Pertama konteks, pertama konteks, kedua konteks. Konteks dalam bahasa Melayunya kita sebut konteks dan teks iringan. Teks iringan. So kedua-dua ini amat mempengaruhi makna. So konteks tu yang macam mana? Kalau kita lihat ayat ni tadi, Chelsea, Manchester City. So konteks tu anda yang faham. Anda faham sebab melalui pengalaman anda, pembacaan anda, kemahiran budaya anda tahu bahawa Chelsea itu pasukan bola. Manchester City itu pun pasukan bola. So ini merupakan perkara yang terdapat di luar teks. Di luar teks. Dalam teks ni tak ada diberitahu pun Chelsea itu pasukan bola. Manchester City itu pasukan bola. Tak ada diberitahu. Tapi bagaimana anda tahu? Sebab anda ada konteks. Anda ada konteks dia. Iaitu Chelsea ini mengikut pengetahuan dan kemahiran budaya anda merupakan pasukan bola. Jadi anda tahu situ Chelsea, Manchester City itu pasukan bola. So makna beat di sini sudah tentulah menewaskan. So itu konteks dan juga konteks. Konteks dan konteks ini sangat membantu kita dalam menentukan makna yang tepat. Pemilihan makna berdasarkan penggunaan unsur tata bahasa dalam ayat. Perhatikan. Please bring the minutes of the last meeting. So minutes di sini ialah catatan minit mesyuarat. Do it this minute, segera. Do it this minute. Kalau do it this minute maksudnya bukanlah maksudnya buat minit sekarang, bukan. Maksudnya lakukan perkara itu dengan segera. Do it this minute. Itu ibu ayam. Dia ibu ayam.
So kita faham bila kata itu ibu ayam, menunjukkan ibu di situ ialah haiwan, haiwan yang merujuk ibu kepada anak-anak ayam yang lain. Itu ibu ayam. Tapi apabila kita gunakan dia ibu ayam, konteks di situ dia manusia kan. So ibu ayam tu jadi kita dah tahu makna ibu ayam di situ metafora. Maknanya dia merupakan uh, orang yang mengetuai aktiviti pelesiran, aktiviti maksiat, aktiviti negatif, dia ibu ayam. Contoh bunga kemboja. Budaya Melayu konotasi buruk, duka kerana kematian. Kalau bunga kemboja, budaya Melayu konotasi buruk, duka kerana kematian. Dalam budaya Hawaii, konotasi baik, kalungan bunga. Oh, jap, kita ni kita tergelincir ke slide yang terlebih ke depan ni. Kita kembali kepada landasan yang sebenar. Okey, makna konotasi. Makna konotasi ialah makna tersirat atau makna bukan literal. Perlukan rujukan konteks. Sangat mementingkan nilai komunikatif pemahaman yang sama antara penutur pendengar. Itu makna konotasi. So makna konotasi ni makna yang ada kaitan dengan emosi juga. Makna yang ada kaitan dengan emosi ataupun perasaan. Ingat tak dulu sebuah filem yang dilakonkan oleh Sophia Jane? Apa judulnya? Perempuan wanita dan ... So ada makna konotasi yang berbeza untuk perkataan. So bila kita guna perkataan perempuan, bila kita guna perkataan wanita, so wanita ni biasanya untuk yang konteks yang lebih elegan, yang lebih official, lebih rasmi, yang kata lebih kemas, lebih rapi, kita kata wanita. Wanita, golongan wanita, kita tak kata golongan perempuan. Kata golongan wanita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kerjaya mereka. Contohnya, kalau perempuan kita guna untuk merujuk gender, lelaki dan perempuan.
Kemudian kita ada betina. So kalau betina tu tabu. Kalau betina ni digunakan untuk uh, untuk yang makna yang agak dah negatif. Negatif. So dia ada tahap-tahap dia. Sebab tu kita ada makna konotasi. Contoh bunga kemboja dalam budaya Melayu konotasi buruk, duka kerana kematian. Dalam budaya Hawaii, bunga kemboja ni membawa konotasi yang baik, kalungan bunga. Ayam, dalam budaya Inggeris konotasi buruk, pengecut. He chickens, dalam bahasa dalam American pun dia guna chicken. He chickens out. Maksudnya dia menjadi pengecut. Okey, dalam chicken out. To chicken out is an informal phrasal verb meaning to decide not to do something, often at the last minute, because you are too frightened or nervous. So, untuk ini ayam ni dikaitkan dengan pengecut. It originates from American slang using the chicken metaphor to describe timid or cowardly behavior. I was going to go bungee jumping but I chickened out. Saya nak kata saya nak melakukan bungee jumping tetapi saya menjadi pengecut. Don't chicken out of telling your boss the truth. Jangan menjadi pengecut untuk memberitahu kebenaran kepada majikan anda. Budaya Cina konotasi baik binatang yang licik dan simbol kerajinan. Tetapi dalam budaya yang berbeza, interpretasi dia berbeza. Dalam budaya Cina konotasi baik iaitu binatang yang licik dan simbol kerajinan. Ini juga dipanggil makna budaya. Seterusnya, makna stilistik. Merujuk penggunaan bahasa dalam situasi sosial yang tertentu bertujuan untuk berlaku sopan atau menunjukkan kerendahan hati penulis atau penutur kepada pembaca dan pendengar. Sangat berkait rapat dengan gaya penulisan dan penyampaian yang mengutamakan kesantunan. Kesantunan ni ialah politeness. Politeness. Dalam ilmu pragmatik, kesantunan ni sangat memainkan peranan lah. Ujaran penutur dan pendengar dapat menentukan bunyi, nada atau kata yang dituturkan. Ciri stilistik dapat dilihat melalui bahasa yang dituturkan, dialek yang digunakan, tempoh masa ia dituturkan. Konteks juga memainkan peranan yang penting. Makna yang diujarkan atau dinyatakan juga boleh menentukan taraf sosial penutur. Makna efektif. Makna emosi yang terdapat pada perkataan atau ujaran yang menyebabkan pembaca atau pendengar bertindak balas. Makna yang menimbulkan pelbagai emosi. Berkait rapat dengan makna konotasi kerana makna tambahan yang terdapat pada sesuatu kata yang mempunyai makna konotasi yang sama amat berkait rapat dan dipengaruhi oleh emosi penutur dan pembaca ataupun pendengar. Contohnya perkataan mak. Perkataan emak. Kalau makna dinotasi emak iaitu wanita yang melahirkan, ibu yang
mengandung 9 bulan dan melahirkan kita, itu makna emak lah. Tapi apa makna efektif bagi emak? Kalau kita mengenang, mengingat mak kita sebagai insan yang penyayang, insan yang menjaga kita sewaktu kecil, melindungi kita daripada segala kejahatan, keburukan, memandikan kita, membedakkan kita sebelum kita pergi ke sekolah, menyediakan kita makan dan minum, membelikan kita pakaian dan baju sempena hari raya, dan berkongsi suka duka kehidupan kita, susah payah kita. So mak sebagai insan yang penyayang, itu makna efektif. Makna efektif. Dan seperti yang dikatakan di sini, berkait rapat dengan makna konotasi. Berkait rapat dengan makna konotasi. So mak sebagai insan yang penyayang, yang prihatin, yang mengambil berat, um, yang melindungi dan menjaga kita, itu makna efektif. Tapi kalau makna dinotasi, itu emak sebagai wanita yang melahirkan, yang mengandung 9 bulan dan melahirkan kita. Itu makna dinotasi lah. Dia straightforward. Tetapi makna efektif ni ialah makna sampingan. Makna sampingan yang dapat kita rasakan. Apabila kita sebut kata mak tu, kita dapat rasakan dialah insan penyayang. Dialah insan pelindung. Dialah insan penjaga. Dialah insan yang berkongsi suka duka kehidupan kita. Okey. Okey, saya ada soalan berkaitan dengan perkataan mak dan juga perkataan ibu. Ya. Okey, siapa di sini yang lebih prefer ataupun lebih suka perkataan ibu ataupun perkataan mak? So ada orang suka perkataan ibu, sebab dia kata ibu tu lebih santun, lebih halus, dan lebih banyak digunakan dalam karya-karya kesusastraan, menggunakan perkataan ibu. Perkataan mak ni macam banyak dalam bentuk verbal lah. Kalau kita panggil mak dalam penulisan, kurang sikit guna mak, ternyata banyak guna ibu. Okey, itu tanggapan lah. Itu tanggapan. Saya nak cerita sikit dari segi kalau kita dari segi semantik, kita lihat analisis makna komponen, analisis makna komponen, sebenarnya mak tu lebih eksklusif. Sebab mak itu hanya untuk manusia. Mak itu hanya untuk manusia. Tapi kalau kita guna ibu, dia boleh dua-dua. Ibu untuk manusia dan juga haiwan. Kita boleh kata ibu lembu, itu ibu kerbau, itu ibu panda, itu ibu gajah. Tapi kita tak boleh kata mak gajah, mak kerbau, mak lembu, mak kambing. Tak boleh. Kita tak boleh gunakan perkataan mak untuk haiwan. Mak hanya untuk manusia. So walaupun perkataan mak bunyinya macam kurang halus, tetapi dari segi analisis makna komponen, mak mengatasi ibu kerana mak lebih eksklusif. Mak hanya untuk manusia, tetapi ibu boleh digunakan untuk manusia, haiwan dan juga yang bukan haiwan dan manusia, seperti ibu negara. Kita kata ibu negara. Kita tak kata emak negara, tak boleh. Emak negara salah. Ibu negara okey, ibu kambing boleh. Kalau kata manusia pun boleh lah. Ibu Ali, maksud mak kepada Ali boleh. Kalau ibu dia lebih luas, untuk manusia, untuk haiwan dan juga untuk objek yang bukan manusia dan juga bukan haiwan. Tetapi mak hanya eksklusif untuk manusia. Contohnya cinta, kencing manis, diabetes.
Mampus, meninggal dunia. Berak, buang air besar. To ease myself, past motion. Eh? So kalau kita lihat kencing manis, kalau kencing manis ni dalam istilah perubatan kita tak boleh guna kencing manis, sebab dia bukan istilah yang standard lah. Kalau kita guna untuk surat khabar, tabloid, majalah, okey, kencing manis. Sebab diabetes ni dia ada banyak tahap dia. Tahap awal, diabetes 2, ada tahap kronik, tahap sederhana. Mampus, mampus tu kasar kan, kasar. Kasar sangat. Mampus, maknanya kita macam kalau kita guna mampus untuk orang tu, kita marah lah. Dia dah mampus. Elok lah dah mampus. Maknanya ada unsur emosi di situ. Rasa sangat benci, sangat menyampah. Dah sangat orang kata bosan ataupun dah orang kata tak mau terima lagi dah orang tu, kita kata mampus. Tapi meninggal dunia ialah perkataan yang santun. Dia telah meninggal dunia pada jam 10 pagi tadi. Even kita ada lagi lebih ni, menghembuskan nafas terakhir. Ada banyak lah untuk yang meninggal dunia ni kan. Menghembuskan nafas terakhir. Itu yang orang kata agak metafora sikit lah. Menghembuskan nafas terakhir untuk menunjukkan meninggal dunia. Ada kalau dalam bahasa Indonesia mereka menggunakan tewas. Tewas tu sebenarnya meninggal dunia ataupun mati. Tapi mereka tak nak guna mati tu sebab kesantunan. Dari segi kesantunan tu, kalau kita kata tewas, bagi mereka tewas tu lebih santun, lebih sopan. Dua mahasiswa tewas dalam kemalangan jalan raya. So tewas tu maksudnya meninggal, bukan kalah. Bukan kalah dalam apa-apa perlawanan lah. Situ tewas tu maksudnya meninggal dunia. Berak. Berak ni macam bunyi, yalah, kolokvial sangat kan. Bunyi bahasa pasar. Berak, kencing, dia tidak halus. So kita ada buang air besar, buang air kecil. Dan saya pernah dengar istilah orang tua, saya nak ke sungai. Nak ke sungai tu boleh cover dua-dua lah. Buang air besar ataupun air kecil. Bukan maksud dia saya nak ke sungai tu sungai yang betul-betul. Bukan sungai yang mengalir tu. Maksud ke sungai tu saya nak ke bilik air. Sama juga, to ease myself, to pass motion. So kalau pass motion ni is a formal euphemistic term meaning to defecate out or have a bowel movement. The phrase is predominantly used in Asian countries like Malaysia, Singapore and India. While considered slightly dated or former, the root word motion has been used in English to refer to bowel movements for centuries. Native speakers from the US or UK are more likely to use everyday terms like use the facilities, have a bowel movement, or simply go to the toilet. Okay. Makna emosi dalam teks sasaran perlu diterjemahkan dan makna emosi dalam teks sumber perlu diterjemahkan dan dikekalkan dalam teks sasaran supaya emosi yang sama dapat dikekalkan apabila membaca teks sasaran. Penterjemah perlu bijak memilih perkataan yang sesuai agar emosi yang sama dapat dikekalkan.
dalam konteks tamadun Islam ataupun apabila kita menyebut Rasulullah SAW. So kalau saya menterjemah, kalau merujuk Rasulullah ni, kita akan guna bahasa istana. Kalau katalah merujuk mak dia, kita kata bonda bonda Rasulullah SAW, ayahanda Rasulullah SAW, anak anda saudara sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata Fatimah tu anak anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Kalau kita gunakan perkataan yang begitu, dia dapat membangkitkan emosi yang tertentu. Kita rasa hormat, penghormatan, kemuliaan kepada baginda Rasulullah. So ini memerlukan kecekapan penterjemah. So kalau apabila anda berdepan dengan teks seperti itu, so janganlah terjemah ayah kepada Rasulullah, ayah Rasulullah SAW, mak Rasulullah. Cuba naikkan sikit. Ayahanda Rasulullah SAW, bonda Rasulullah SAW. So apabila kita guna macam tu, dia akan lebih menyerlah lagi terjemahan kita tu. Penterjemah perlu bijak memilih perkataan yang sesuai agar emosi yang sama dapat dikekalkan. Seterusnya, makna reflektif. Makna reflektif ialah makna yang mengandung satu makna konseptual dengan konseptual yang lain dan cenderung kepada sesuatu yang bersifat suci, tabu, terlarang, kurang sopan atau haram, serta diperoleh berdasarkan pengalaman peribadi atau pengalaman sejarah. Merujuk hubungan sesuatu perkara dengan ungkapan lain yang sama maknanya. Berlaku apabila sesuatu perkataan mempunyai banyak makna polisemi dan boleh dikaitkan dengan yang lain. Contoh kolokasi yang tepat. Pisau tajam. Pisau tajam. Kolokasi yang janggal. Kalau kita kata sudu tajam, tu janggal. Baju itu cantik. Kalau kita kata baju itu indah, janggal. Baju itu cantik. Tapi kalau ada orang cakap dengan kita, baju itu indah, kita rasa macam pelik tak? Itu dipanggil makna reflektif. Makna reflektif berdasarkan pengalaman peribadi ataupun pengalaman sejarah. Washable shirt, washable shirt, washable watch. So yang lebih tepat ialah washable shirt, bukan washable watch. Pretty girl, bukan pretty garden. Wanita solehah, bukan betina solehah. So kalau orang kata ada betina solehah, maknanya sangat pelik. Kata Aisyah betina solehah. So sangat tak kenalah. So kata Aisyah wanita solehah, ataupun Aisyah anak yang solehah. Perhatikan, penterjemah perlu memilih gandingan kolokasi yang sesuai dan berdasarkan konteks. Ahmad sangat cantik. Cukup syarat dari segi tata bahasa tetapi tidak bermakna. So, boleh tak kita kata Ahmad sangat cantik, Ahmad sangat tampan. Dari segi tata bahasa betul, tetapi dari segi makna tu salah. Water can burn calories. Air boleh membakar kalori. Seterusnya, makna tematik. Makna tematik merujuk cara pengguna bahasa menyusun mesejnya mengikut fokus atau tekanan dalam ujaran atau tulisannya.
Sebentar ya. Okey, yang tadi tu kalau kita kata air boleh membakar kalori. Ha. Betul ataupun salah? Mungkin boleh juga betul to a small extent lah. Drinking water does burn a tiny number of calories because your body has to warm the water to body temperature if it's cold. Process and absorb the water. This process uses energy known as water-induced thermogenesis. For example, drinking 500 milliliter of cold water may burn about 5 to 20 calories depending on the water temperature and the person. Room temperature water burns even fewer calories. So yes, water itself can indirectly cause a very small increase in calorie expenditure. Salah, wrong if people mean it helps you lose weight by itself. Some people claim drink lots of water and you will burn fat. This is not true because water does not melt or burn body fat directly. Water does not significantly increase your metabolism. Water is not a substitute for exercise or eating fewer calories. The calories burned from drinking water are too small to make a meaningful difference in weight loss on their own. Okay. So itulah dia. So air boleh membakar kalori tu boleh dikatakan taklah tepat sangat. Baiklah, makna tematik. Cara pengguna bahasa menyusun mesejnya mengikut fokus atau tekanan dalam ujaran atau tulisannya. Ayat aktif dan ayat pasif disampaikan dengan cara yang berbeza walaupun mempunyai maksud yang sama. Contoh, Ishraf is fixing that bicycle. Ishraf sedang membaiki basikal itu. That bicycle was fixed by Ishraf. Basikal itu dibaiki oleh Ishraf. Makna tematik merujuk juga apa atau isi yang hendak dikomunikasikan atau disampaikan dalam mesej. Boleh disampaikan melalui susunan bunyi, susunan kata, fokus dan tekanan. Contoh, Patrick membeli buku Arif dari kedai buku di Australia. Buku Arif dibeli oleh Patrick dari kedai buku di Australia. Terletak pada pilihan sendiri bergantung pada faktor tertentu, tekanan, minat, sikap, latar belakang, emosi dan sebagainya. Kalau dalam linguistik ni juga bergantung pada fokus lah. Kita nak fokus Ishraf ataupun kita nak fokus basikal. Kalau kita fokus Ishraf, kita dahulukan Ishraf. Ishraf sedang membaiki basikal itu. Jadi fokus kita lebih kepada Ishraf rather than the bicycle. Tapi kalau kita sebut that bicycle was fixed by Ishraf, fokus kita lebih kepada basikal lah dan bukannya Ishraf. Basikal itu dibaiki oleh Ishraf. Contohlah kita kata saya menghadiahi saya menghadiahkan emas kepada mak. Saya menghadiahkan emas kepada mak. Kalau kita dahulukan emas tu, maknanya kita nak highlight emas tu lebih daripada mak kita. So mungkin orang lain tak hadiah mak emas. So kita hadiah emas kepada mak. So saya menghadiahkan emas kepada mak. Tapi kalau you nak highlight mak tu lebih kuat, lebih mendalam, lebih stronger,
So you letak dulu mak. Saya menghadiahi emak emas. Maknanya emak tu yang lebih utama lah. Emas tu secondary. Saya menghadiahi emak emas. So emas bukan perkara utama. So nampak tak? So ni fokus. Patrick membeli buku Arif dari kedai buku di Australia. Kita boleh terbalikkan, buku Arif dibeli oleh Patrick dari kedai buku di Australia. Malah mungkin kalau kita nak lenyapkan Patrick pun boleh. Buku Arif dibeli dari kedai buku di Australia. So hilanglah kat situ. Konsep berkaitan dengan makna, sinonim seerti, antonim berlawanan, polisemi banyak makna, ada berkaitan. Homonim bunyi atau ejaan yang sama tetapi lain makna. Homofon bunyi sama. Homograf ejaan sama. Hiponim makna terangkum dalam makna kata lain. Okey, kita cuba dulu sinonim. Sinonim. Cantik. Apa sinonim dia? Indah. Cantik, indah. Besar. Apa sinonim dia? Luas. Besar, luas. Kecil. Apa sinonim kecil? Mungil. Mungil, kecil. Maaf. Gembira. Okey, apa sinonim untuk gembira? Riang. Tapi saya nak tekankan makna sinonim ni maknanya makna yang lebih kuranglah sama erti, tetapi dia tak sama. Sebab tu kalau kita nak buat terjemahan dalam intralingual, terjemahan dalam bahasa yang sama, kita tak dapat. Sebab kalau kita kata bahagia, bahagia sama erti dengan gembira. Tetapi adakah bahagia benar-benar bermaksud gembira atau ada perbezaan? Ada perbezaan. Bahagia dengan ceria. Suka dengan ceria. Beza tak? Bolehlah kata suka, ceria tu sinonim. Tetapi ada perbezaan tak? Tetap ada perbezaan. So tak ada makna perkataan yang benar-benar sama dari segi makna. Kesimpulannya dalam bahasa yang sama, kita tidak memperoleh persamaan. Itu orang kata dalam definisi terjemahan, equivalence. Translation is equivalence. Terjemahan ialah persamaan. Namun bagaimanakah kita hendak mendapatkan persamaan? Sedangkan dalam bahasa yang sama pun, kita tidak memperoleh persamaan. Ceria tak sama dengan suka. Bahagia tak sama dengan gembira. Gembira tak sama dengan riang. Tetapi mereka sinonim lah. Perkataan-perkataan ini sinonim. Tetapi tidak sepenuhnya membawa makna yang sama. Ini dalam bahasa yang sama. So dalam bahasa yang sama pun kita tidak memperoleh persamaan. Jadi sarjana berhujah. Bagaimanakah kita nak mendapatkan persamaan
dalam bahasa yang berbeza. Contohnya lah bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. So bahasa tu dah berbeza. Sedangkan dalam bahasa yang sama pun kita tidak memperoleh persamaan yang mutlak. So bagaimanakah kita nak mendapat persamaan dalam bahasa yang berbeza dengan bahasa kita? Sebab itulah dikatakan dalam terjemahan kita boleh mendapatkan penghampiran, approximation, penghampiran tetapi bukan persamaan mutlak. Nak dapat persamaan mutlak tu agak mustahil. Tetapi penghampiran, yes. Approximation, yes. Makna yang macam hampir sama tetapi tidak sama sepenuhnya. Okey, seterusnya sedih. Apa sinonim sedih? Duka cita. Pintar. Apa sinonim pintar? Pandai ataupun bijak. Cepat. Apa sinonim cepat? Pantas. Marah. Apa sinonim marah? Murka. Takut. Apakah sinonim takut? Gentar. Rajin. Apakah sinonim rajin? Tekun. 10. Kita ambil 10. Kita ambil 10 contoh. Kemudian kita ada juga antonim. Antonim pula ya. Contoh perkataan besar. Besar. Apa antonim bagi besar? Kecil. Saya ingatlah zaman saya kanak-kanak dulu, kita memang suka buat permainan seperti ni. Kita duduk ramai-ramai dengan adik-beradik ataupun kawan-kawan dan kita akan ada kita buat sama erti, lawan erti. Indahnya kenangan silam. Tapi saya rasa dah tak ada dah benda ni sebab gadget telah mengambil alih era kanak-kanak zaman kini lah. Dulu kita selalu main apa tu nama, masa, tempat permainan kanak-kanak dululah. Kemudian kita tinggi. Apakah lawan bagi tinggi? Rendah. Panjang. Apakah lawan bagi panjang? Pendek. Cepat. Apakah antonim bagi cepat? Lambat. Panas. Apakah antonim bagi panas? Sejuk. Terang. Apakah antonim bagi terang? Gelap. Kaya. Apakah antonim bagi kaya? Miskin. Kalau lebih tinggi lagi, fakir. Rajin. Apakah antonim bagi rajin? Malas. Hidup. Apakah lawan bagi hidup? Hidup lawannya mati. Okey, ini antonim.
Kemudian kita ada polisemi. Polisemi ialah perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna yang saling berkaitan bergantung pada konteks penggunaannya. So polisemi ni kataan yang sama tetapi makna yang berbeza. Polisemi ni sangat menarik lah. Ada pelajar PhD saya dari China menulis satu tesis berkaitan dengan polisemi dalam novel The Legends of Condor Hero. So dia kaji polisemi ni dan kajian dia sangat cemerlang, dipuji oleh para pemeriksa para pemeriksa yang memeriksa tesis student saya ni puji hasil kajian dia dan dia dapat minor corrections daripada ketiga-tiga examiner. Dia kaji polisemi tapi dilihat dalam konteks bahasa Cina, bahasa Inggeris. Polisemi saja dah boleh dapat PhD tapi kena tulis dengan mendalam lah. Okey, contoh polisemi kepala. Okey. Makna pertama ialah bahagian tubuh manusia. Makna kedua apa? Ketua atau pemimpin. Kita kata Ali lah kepalanya. Maknanya Ali ketuanya. Tapi satu lagi makna ialah kepala. Kepala yang ada pada badan kita ni bahagian tubuh manusia. Okay. Kemudian apa lagi contoh untuk polisemi? Mata. Okey. Okey, makna pertama organ penglihatan. Organ penglihatan mata. Makna yang lain mata kita kata bahagian pada jarum. Bahagian pada jarum. Pisau. Kita kata mata pisau. Atau mata wang. Pun boleh. Kita kata mata wang. Adakah wang kita tu ada mata? Tak ada. Tapi kita gunakan mata wang. Walaupun saya tulis nombor 2, dia tetap jadi nombor 1. So baik saya tak payah tulis nombor lah. Tangan. Okey, makna yang pertama anggota badan. Anggota badan. Tangan juga boleh bermaksud orang yang membantu. Orang yang membantu. Ataupun orang kanan. Kalau saya kata Nasir lah tangan saya. Bukanlah saya kata Nasir tu tangan saya. Nasir ni lah orang kanan yang banyak membantu saya. Seterusnya kaki. Kaki anggota badan. Makna pertama anggota badan. Makna kedua bahagian bawah meja atau kerusi. Bahagian bawah meja atau kerusi. Atau katil pun boleh. Kata-kata kaki katil. Kaki katil. Mana dia punya bahagian bawah dia. Kemudian kataan mulut. Okey, makna yang pertama bahagian muka. Mulut juga boleh bermaksud muara sungai atau pintu gua. Muara sungai atau pintu gua. Mulut. Mulut gua. Kita kata mulut gua, maksudnya pintu gua. Buah. Itu makna pertama hasil pokok. Buah apa? Buah harum manis.
buah durian. Hmm? Dan juga boleh membawa maksud penjodoh bilangan. Ya. Contohnya sebuah rumah. Hmm. Ataupun kita kata buah hati. Itu kekasih hati ya. So banyaklah dia ada beberapa. Kemudian ekor. Bahagian belakang haiwan. Bahagian belakang haiwan. Boleh juga menjadi penjodoh bilangan haiwan. Seekor kucing. Daun. Bahagian tumbuhan. Satu bahagian daripada tumbuhan daun. Hmm, boleh juga bermaksud bahagian pintu atau tingkap. Daun pintu kita kata. Rumah orang dulu-dulu banyaklah daun pintu. Orang sekarang ni susah sikit kalau rumah dan rumah flat apa semua kan. Kadang you ada jeriji saja, tak ada tingkap pun. Yang perkataan akar contohnya akar. Bahagian pokok dalam tanah. Bahagian pokok dalam tanah, akar. Ataupun satu lagi maksud ialah punca. Punca atau asal sesuatu masalah. Kita kata akar. Akar kepada permasalahan ini. Punca kepada permasalahan ini. Cabang. Boleh bermaksud dahan pokok. Juga boleh bermaksud cabang cabang pemuda PAS, cabang pemuda UMNO, cabang pemuda PH, bermaksud bahagian atau bidang sesuatu organisasi atau ilmu. Menarik polisi. Kemudian kita ada homonim. Seterusnya homonim. Homonim ialah perkataan yang sama ejaan dan atau sebutannya tetapi mempunyai makna yang berbeza dan tidak berkaitan. Menarik juga homonim. Okey. Homonim. Contohnya perkataan semak. Semak. Okey, saya letak M1 makna 1 ataupun M1. M1 berlukar. Satu makna semak ialah berlukar. Makna 2 M2 semak.
iaitu maksudnya meneliti atau memeriksa. Ya. Uh, sebab kadang-kadang mereka buat joke dah 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 semak ke malas lah buat semak je satu perkataan ni sama semak dengan semak tapi makna berbeza. Makna semak yang pertama belukar makna yang kedua ialah meneliti atau memeriksa i taling dan i pepet lah Kalau kita sebut semak tu makna dia lain memeriksa atau meneliti. Tapi kalau semak maksudnya belukar. Seterusnya perang. Makna satu boleh masuk peperangan peperangan. Makna dua warna perang. Warna perang. Itu coklat. Coklat kekuningan. Selak. Makna satu selak. Kalau selak membuka lipatan. Makna dua boleh masuk selak penyepit rambut. Ada orang juga guna selak untuk selak pintu untuk penutup pintu. Seterusnya kita ada perkataan rendang. Rendang dan rendang. Okey. Makna satu rendang makanan tradisional. Ini mesti ada lah masa hari raya tak ada tak sah hari raya orang Melayu mana boleh tak ada rendang macam tak raya lah dia buat ni. Kan mesti nak ada rendang tekak pun dah orang kata dah terliur dah ada teringin akhir Ramadan tu dia dah terbayang dah wah rendang ayam rendang daging makan dengan ketupat makan dengan lemang sedapnya Okey, makna yang kedua rendang maksud dia ialah rimbun atau teduh rimbun atau teduh. Okey, ini semua masuk bawah pecahan-pecahan makna ni semuanya masuk bawah ilmu semantik ilmu semantik. Ilmu semantik ni luas dan menarik perbincangan ni banyak sebenarnya Okey, pasang makna satu naik makna satu naik contohnya air laut air pasang laut pasang maksudnya air laut naik. Yang kedua makna dua memasang sesuatu. Memasang sesuatu. Seterusnya haus. Okey, makna satu dahaga. Haus dahaga. Makna dua makna kedua menjadi lusuh. Menjadi lusuh menjadi lusuh akibat geseran atau hakisan.
House, so boleh masuk dahaga, ataupun kedua maksudnya lusuh. Seterusnya perkataan tahu. Ini tahu. Okey, makna satu ialah mengetahui. Mengetahui. Apa makna yang kedua? Makanan daripada kacang soya. Tahu. Siapa suka tahu? Ramai yang suka. Terutamanya kalau memilih dalam memilih item-item untuk Yong Tau Fu. Kalau saya beli Yong Tau Fu, mesti nak ada tahu. Tahu tu lah yang buat Yong Tau Fu tu sedap. Seterusnya seri. Okey, makna satu, cahaya atau keindahan. Seri. Cahaya atau keindahan tu seri. Makna dua, gelaran kehormatan. Gelaran kehormat. Contohnya Datuk Seri. Okey. So Seri pun ada dua homonim. Dari segi homonim. Kemudian kita ada langsung. Makna satu ialah terus, tanpa perantara. Dan makna kedua ialah sama sekali. Contohnya langsung tidak. Kalau langsung tu tak buat tak buat langsung, maknanya sama langsung tidak lah. Langsung tidak. Satu lagi maksud terus tanpa perantara. Secara langsung. Secara langsung tu tanpa perantara. Tidak langsung tu dengan perantara. Okey. Itu homonim. Baik, seterusnya kita ada homofon. Okey, homofon ialah perkataan yang sama bunyi atau sebutan tetapi berbeza ejaan dan makna. Itu homofon. Bunyi atau sebutan dia sama tetapi berbeza ejaan dan makna. Okay, saya beri 10 contoh homofon.
perkataan yang sama bunyi atau sebutan tetapi berbeza ejaan dan makna. Ini kita panggil homofon. Okey, pertama contoh bank, kataan satu, so nanti saya gunakan P1 P1 bank, kataan dua bank. Okey, bank dan bank. So bank ialah institusi keuangan dan bank pula ialah panggilan kepada abang. So ini kita panggil homofon. Contoh lain ialah masa, contoh masa dan masa. So masa ialah kelompok besar, trend aliran transit masa, MRT. MRT, trend aliran transit masa. So kelompok besar lah. Kalau kita guna MRT pukul 5, pukul 5 ke atas tu, 4:30 ke atas, so memang ramai pengguna, sampai beratur nak masuk dalam train. Sebab tu dipanggil train aliran transit masa. So masa ni kelompok besar. Tapi masa maksudnya waktu. Waktu. So dia ada beza sikit je. Masa dan masa. Bank dan bank. Ini dipanggil homofon. Kataan lain ialah sah, sah dan syah. Sah dan syah. Sah maksudnya benar atau diiktiraf, dan syah pula nama orang. Sah ialah benar dan atau diiktiraf, syah nama orang. Seterusnya, call, so call ialah sejenis sayur, dan call pula ialah celak mata. Ini juga dipanggil homofon. Dia juga perkataan satu, goal, dan P2, goal. So goal ialah jaringan dalam sukan. Goal pula ialah matlamat. Matlamat. Dalam bahasa Inggeris. Kemudian kataan satu, maksim, dan kataan dua, maksim juga ataupun maksim. Okey. So maksim ialah prinsip. Maksim ialah prinsip. Dan maksim pula nama khas. Maksim ialah nama khas.
di Sentul ada perumahan, ada apartment Maxim, One Maxim. Eh? Anak saya tinggal di situ, One Maxim. Seterusnya, Seri dan P2 Sherry. Seri dan Sherry. So Seri ialah keindahan. Sherry nama Sherry nama khas. So Seri keindahan, Sherry itu nama. Seterusnya, tone dan P2 tone. Tone dan tan. Tone ialah gelaran, kebesaran, dan tan pula ialah unit berat. So inilah contoh-contoh untuk homofon. Seterusnya kita membincangkan homograf. Homograf. Homograf ialah kataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi sebutan dan makna yang berbeza. Contoh, perang dan perang. Semak dan semak. Rendang dan rendang. Rendang dan rendang. Selak dan selak. Serak dan serak. Serak. Homonim dan homograf ni lebih kurang. Homonim ni satu perkataan yang ialah perkataan yang sama ejaan dan atau sebutannya tapi mempunyai makna yang berbeza dan tidak berkaitan. So, homonim, homograf. So last kita hiponim. Okey, hiponim ialah perkataan
yang maknanya termasuk dalam lingkungan makna perkataan yang lebih umum, iaitu hypernym. Contoh ya, bunga. Bunga ialah hypernym. Bunga ialah hypernym. Bunga ialah hypernym. Mawar, melur dan orkid ialah hiponim kepada bunga. Ini pun menarik juga ni. Okey, ini sebab kalau macam kita buat terjemahan, kita boleh gunakan konsep hypernym dengan hiponim ni. Kalau katalah kita terjemah tu, kita tak nak highlight nama bunga-bunga tu secara spesifik. So kita terjemah dia sebagai flowers je lah. Flowers. So kita ambil hypernym dia. So kita tak terjemah dia roses, orchids dan sebagainya lah. Kita abaikan kita abaikan pecahan dia yang lebih yang lebih kecil itu. Okey. Apakah contoh-contoh hiponim dalam bahasa Melayu? Okey. Pertama, kalau kita ambil perkataan buah-buahan. Okey, buah-buahan ni apa saudara-saudari? Kita boleh letak durian, anggur, rambutan, apple. Jadi buah-buahan tu hypernym, durian, anggur, rambutan, apple tu hiponim dia. Hiponim. Hiponim ni khusus. Hypernym tu umum. Kalau bunga sebagai hypernym, hiponim dia mawar, melur, orkid, bunga matahari. Baik, seterusnya burung. Burung ni hypernym, apa hiponim yang mungkin? Helang, merpati, pipit, kakak tua. Ni hypernym. Seronok kan? Kenderaan. Okey, kalau kata kenderaan, apa sebagai hiponim, apa hyponim yang mungkin? Kereta, motosikal, bas, lori. Itu hyponim dia. Ikan. Ikan hyponim, apa hiponim yang mungkin? Kembung, jenahak, siakap, keli, tongkol. Zaman sekarang semua ikan ni ada harga. Zaman dulu kalau tongkol ni murah sangat. Tak berapa ada harga. Sekarang kembung pun dah mahal. Kembung, jenahak, siakap, keli, tongkol. Itu ikan. Okey, kalau kita ambil hypernym, warna, apa hiponim dia? Merah, biru, hijau, kuning. Okey, perabot. Perabot. Kalau kata hypernym perabot, meja, kerusi, almari, sofa.
So banyaklah. Meja, kerusi, almari, sofa, apa lagi? Macam-macam perabot. Haiwan. So kalau haiwan sebagai happening, apakah hiponim yang boleh ada dalam haiwan? Gajah, harimau, kucing, kambing, haiwan. Minuman happening. Okey, hiponim dia apa? Kopi, teh, jus, apa lagi? Air, itu minuman. Pakaian sebagai happening. Okey, apa hiponim dia? Baju, seluar, tudung, jaket. Okey. Jadi inilah dia konsep berkaitan dengan makna, sinonim, antonim, berlawanan, polisemi, banyak makna, ada berkaitan, homonim, bunyi atau ejaan yang sama tetapi lain makna, homofon, bunyi yang sama, homograf, ejaan sama. Kalau homofon, bunyi sama, homograf, ejaan sama. Hiponim, makna terangkum dalam makna kata lain. Baik, padanan makna dalam terjemahan. Konsep persamaan atau padanan makna diperkenalkan oleh Naida 1964. Makna perkataan bukan hanya ditentukan oleh kedudukan perkataan, makna perkataan juga ditentukan oleh pelbagai faktor lain termasuk bidang ilmu yang menggunakan perkataan tersebut. So boleh dibagikan kepada satu lawan satu, satu lawan banyak, banyak lawan satu, satu lawan kosong. Pertama, perkataan bahasa sumber yang punya satu padanan saja dalam bahasa sasaran, satu lawan satu, atau punya rujukan makna yang sama, blue shirt, baju biru. Perempuan, wanita, gadis, woman, lady, girl. Woman, lady, girl. Perempuan, wanita, gadis. Okey, ni dia ambil satu-satulah. Perempuan untuk woman, tapi perempuan sebenarnya boleh juga, wanita pun boleh juga woman. Actually, dekat woman tu satu lawan banyak. Satu perkataan bahasa sumber mempunyai banyak padanan makna dalam bahasa sasaran, satu lawan banyak. Aksiden, kemalangan, tidak disengajakan secara kebetulan. Kemudian saya suka bawa contoh ni, satu lawan banyak. Contohnya delivery. Delivery, kalau kita lihat, cuba lihat meeting chat ni, delivery boleh bermaksud serahan, penyampaian, pelaksanaan. Delivery pun pelaksanaan. Apa lagi? Kejayaan pun boleh. She delivered. Kejayaan. Maksud bersalin. Apa lagi? Penghantaran. So banyak makna deliver. Government delivery, penyampaian kerajaan. Home delivery, road delivery, kita boleh kata pembinaan pun yes. Home delivery, pembinaan. Pembinaan rumah, pembinaan jalan raya. So banyak. So ni satu lawan banyak.
Perkataan bahasa sumber yang punya banyak makna tetapi hanya ada satu padanan dalam bahasa sasaran. Banyak lawan satu. Contoh beras, nasi, pulut untuk rice. Banyak lawan satu. Apa lagi contoh untuk banyak lawan satu? Okey, banyak lawan satu macam house. House, home, versus rumah. Student, pupil versus pelajar. Watch, observe, see versus melihat. Speak, talk versus bercakap. Road, street versus jalan. Kataan bahasa sumber yang tidak mempunyai padanan dalam bahasa sasaran. 1-0. Konsep kala, kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Macam past tense, present tense. 1-0. Sebab kadang kita bahasa Melayu, kita tak terjemah sangat past tense tu. Kalau kita terjemah apa sekali je. Ali telah menganjurkan majlis kenduri kahwin pada Ahad lepas. Dalam ramai tetamu hadir ke majlis tersebut dan mereka menikmati makanan dan minuman yang enak. So perkataan selepas ayat pertama tak ada telah dah. Ramai tetamu telah hadir, ramai tetamu telah menikmati, tak ada. Kita guna minimum. Kita guna perkataan telah tu minimum. Kita tak guna banyak. Okey. Apa lagi 1-0?
Contoh perkataan Thanksgiving. Okay? Thanksgiving. Yang ini tak ada padanan khusus bahasa Melayu. Diterjemahkan sebagai Hari Kesyukuran di Amerika Syarikat. Thanksgiving. Chile 1-0. Pub. Pub ada padanan tak? Tiada padanan khusus. Diterjemahkan sebagai kedai minuman beralkohol. Kedai minuman beralkohol atau pub. Babysitter. 1-0 juga. Tiada perkataan khusus dalam bahasa Melayu. So diterjemahkan sebagai penjaga kanak-kanak. Kemudian godparent. Godparent juga tiada padanan khusus. Diterjemahkan sebagai ibu atau bapa angkat. Godparent. Ibu atau bapa angkat. Dari segi agama. Godparent. Brunch. Brunch. Kita kata breakfast and lunch. Brunch. Ada tak padanan? Tiada padanan khusus. Diterjemahkan sebagai hidangan gabungan sarapan dan makan tengah hari. Gabungan sarapan dan makan tengah hari. Ataupun kita pinjam brunch. Penterjemahan istilah. Okey, kata lawan istilah. Oh, sebentar saya nak buka. Sebentar satu. Okey, perkataan yang digunakan seharian itu kata. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang menerangkan makna, konsep ataupun proses. Kata ialah mempunyai makna biasa. Istilah pula ialah keadaan atau ciri-ciri yang khusus. Kata boleh menjadi istilah dalam bidang-bidang tertentu. Contoh mouse, tikus. Contoh mouse, tertikus. Satu makna tikus, satu makna tertikus yang kita gunakan untuk menggunakan komputer. Market, pasar. Market, pasaran dalam istilah ekonomi sebagai pasaran. Terjemahan memainkan pengaruh yang penting dalam pembentukan istilah. Segala unsur yang ada hendaklah dimanfaatkan walaupun unsur itu kelihatan kurang produktif lagi. Menggunakan kata yang sedia ada dalam bahasa sasaran berdasarkan konsep teks sumber. Fahami konsep dan terakam dalam leksikon asli bahasa Melayu. Cari padanan dialek bahasa sukuan Sabah dan Sarawak. Contoh macam gerai, gerai dan reruai. Sebenarnya kalau kita guna reruai, gerai tu dah betul dah. Sebab gerai tu yang standard, yang paling standard lah. Tapi kalau you nak guna yang sukuan, boleh gunakan reruai.
Sebab tu orang guna booth untuk reruai di pameran. Tapi saya nak ingatkan orang yang guna reruai, janganlah anggap orang yang gunakan gerai tu salah, ketinggalan zaman. Tak boleh macam tu. Sebab sebenarnya gerai tu yang standard, yang yang paling utama. Reruai tu yang bahasa sukuan Sabah dan Sarawak. Cuma apabila perspektif dia ialah apabila ada yang gunakan reruai tu macam lebih glamour lah. So bunyinya lah macam lebih glamour, lebih hebat, lebih elegan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita guna gerai itu pun dah tepat dah dan dah betul. Cari padanan bahasa serumpun dapat dibentuk dengan menterjemahkan istilah asing. Contoh radioaktif, lori, acid. Istilah ni dapat dibentuk dengan menterjemahkan istilah asing. Jika tiada padanan yang sesuai, penyerapan boleh dilakukan. Ciri-ciri istilah, penggunaan istilah dan maknanya khusus pada bidang tertentu. Istilah lebih tepat, ringkas dan kurang makna konotasi berbanding kata biasa. Istilah boleh mengandungi beberapa kata, contoh jualan kredit, hukum Hurst. Kata umum boleh menjadi istilah, contoh takwa. Istilah boleh menjadi kata umum, contoh belanjawan. Perbezaan kata, istilah, glosari. Kata ialah unsur bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan seharian. Istilah asalnya daripada kata biasa, kemudian diberikan makna khusus yang mungkin sama dan berlainan daripada makna asal. Dalam bidang tertentu tidak diertikan dengan makna biasa, ditentukan berdasarkan konteks dan laras penggunaan. Pengetahuan tentang istilah ni sangat penting lah. Malah saya ingin menggalakkan para pelajar, para peserta untuk sentiasa mengumpul istilah. Contohlah perkataan borrowing, borrowing dengan lending. Berbeza, kalau borrowing tu peminjaman, lending pemberian pinjaman. Sebab tu dengan pengetahuan istilah yang mantap, kita boleh mengelakkan daripada melakukan kesilapan dalam penterjemahan. Prinsip pembentukan istilah, elakkan sebarang ketaksaan iaitu kekaburan, elakkan sebarang sinonimi. Istilah yang sudah mantap tidak harus ditukar melainkan kerana sebab yang munasabah. Ciri-ciri istilah perlu menampakkan ciri-ciri paling penting konsep itu. Istilah perlu mempunyai bentuk luar yang membolehkan pembentukan kata terbitan. Syarat-syarat pembentukan istilah menurut Dewan Bahasa Pustaka tahun 2004 paling tepat, paling ringkas, konotasi baik, sedap didengar berdasarkan kaedah yang diterima. Contoh ATM, automated teller machine, mesin juruang automatik, ataupun anjung tunai mandiri. So dia sama. ATM tu anjung tunai mandiri. A tu untuk tempat lah, anjung. Tunai tu cash, mandiri tu you keluar sendiri. So sama. Automated teller machine. DIY, do it yourself. So ada istilah yang dibuat oleh Dewan Bahasa Pustaka, dibuat individu yakin. So sama dapat D dan I dan Y. Tata cara menterjemahkan istilah, baca dan fahami teks, nilai sifat teks, kandungan maklumat, tahap keformalan, tujuan, sikap terhadap topik, kenali kemungkinan perbezaan budaya atau professionalism antara pembaca sasaran dengan pembaca asal, rangka kerja terjemahan berdasarkan gaya dalaman, laporan teknikal, artikel, kertas kerja dan lain-lain. Okey, sedikitlah saya nak contoh istilah macam volatility. So sekarang ni macam Bank Negara Malaysia, volatility ni dia gunakan volatility.
volatility juga. Ataupun kita boleh gunakan ketidaktentuan. Volatility jangan gunakan ketidakpastian ya. Sebab kalau untuk ketidakpastian kita gunakan uncertainty. Ketidakpastian. Sebab certain tu pasti, jadi uncertainty ialah ketidakpastian. Jadi kaedah dia jangan terjemahkan uncertainty sebagai ketidaktentuan. Itu salah. Uncertainty ketidakpastian. Baiklah, setakat ini dahulu kuliah kita untuk semantik. Untuk semantik dan peristilahan. Harapan saya dengan slide dan input-input yang telah diberikan tadi dapat dimanfaatkan oleh peserta untuk memahami konsep ataupun ilmu semantik dan peristilahan dengan lebih baik pada masa hadapan. Kita akan menyambung lagi kuliah kita untuk segmen yang seterusnya.